Kalau perut kau dah ke depan, pipi makin sembam, jalan pun dah berlaga peha, itu bukan sekadar alah gemuk sikit je. Tu badan kau tengah bagi isyarat keras. Badan kau dah jerit lama dah, tolong ubah gaya makan. Tapi kau masih lagi suap makanan sedap-sedap tanpa kawalan. Masih pujuk diri, aku okey je, nanti kurus balik. Kau bukan budak-budak dah. Dah lepas umur kanak-kanak, dah boleh fikir, dah boleh pilih. Jangan terus salahkan mak ayah sebab dulu bagi makan banyak. Sekarang ni, kalau kau sakit, kalau kena angkat masuk ambulans sampai 10 orang kena bantu, itu dah susahkan orang lain. Bukan diri sendiri je. Jangan tunggu sampai tahap tu baru nak sedar. Mulakan perubahan hari ini, bukan esok, bukan bila badan dah rebah. Kau masih boleh ubah.